Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana untuk kali ni episod yang kelima saya rasa podcast kampung ni sekarang ni Ustaz akan bersama-sama dengan anda, dan Ustaz akan bersama dengan seorang tetamu bidu wanita yang hebat, yang bersemangat. Jadi Ustaz bawa khas untuk anda semua, insya-Allah. Maknanya kita akan bual bicara dengan tetamu kita ni, insya-Allah. Dan maknanya untuk mukaddimah. Untuk mukaddimah kita lebih kurang tajuk kita nak letak ni apa penyelesaian terhadap masalah. Sebagai contoh, masalah kita dengan jiran-jiran ke, ataupun masalah kita dengan keluarga ke. Jadi sekarang episod dia kita nak cari solusi terhadap masalah tersebut. Jadi oleh kerana itu Ustaz jemput seorang orang yang hebat lah ni orang yang hebat. Ustaz panggil Kak Tan Kak Tan Kak Tan, okey. Apa tu? Kak Tan, nama penting Kak Tan? Kak Tan nama Anita binti Yusuf. Anita, selamat datang Puan Anita. Tak pasal Kak Tan lah mudah lah. Kak Tan. Jadi terima kasih Kak Tan kerana sudi panggil datang ke studio podcast kita pada hari ini. Dan insya-Allah Ustaz dengan Kak Tan hari ini kita nak cari satu penyelesaian. Yang mana Kak Tan, yang mana sebelum ni Ustaz biasalah kita kadang-kadang kita tengah-tengah rehat buat kerja kan. Kita balik-balik Facebook, kita tengok-tengok media masa, TikTok apa semua kan. Jadi Ustaz ada terlihat panggil sesuatu benda lah, dia kata yang hangat jugalah kata boleh dikatakan panas jugalah kata. Bagaimana panasnya kita sekarang ni mengenai kemalangan pelajar UPSI kan. Betul. Jadi belum reda lagi. Jadi sekarang ni Ustaz jemput kata Ustaz nak cari penyelesaian lah, dan juga antara sebab panggil apakah sebenarnya hak berlaku sekarang ni kata dalam Facebook Ustaz tengok tu. Kita fokus pada kawasan perumahan kata kata Carolan lebih kurang. Jadi kata sekarang ni Ustaz nak tanya dalam KRT ni kata sebagai apa? Kata Kalau kata boleh sebut KRT itu sendiri secara ringkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sebenarnya dalam KRT ni kata ni cuma ahli kata ni cuma ahli KRT dan dilatih sebagai ketua jiran wanita. Dan kata ni orang kata sebenarnya tak saya ambil tahu benda ni, benda penduduk ni, tapi kita kena wajib tahu juga pokok mana pun sebabnya kita ahli KRT. Kita nak ahli KRT. Kalau orang kata sungguhnya demo ahli KRT je, tapi sebenarnya ahli KRT ni rukun tetangga. Cuba baca apa itu rukun tetangga. Rukun tetangga ni sebenarnya rukun tetangga. Rukun tetangga ni kita kena ambil tahu pasal jiran-jiran kita, masalah orang kata jiran-jiran kita, apa masalah dia. Kata kita kena tahu apa dia masalah dalam kampung kita tu, ada masalah apa pasal orang ribut ke rakyat kita, ada dia susah ke apa ke, macam-macam lah benda hak dalam tamat tu kita kena ambil tahu. Maknanya lebih kurang KRT ni dia tak serupa dengan macam bidang kuasa Tok Mulu. Tak, penduduk orang kata Tok Mulu lah. Tok Mulu ni dengan KRT ni dia tak sama bidang dia. Hak Tok Mulu ni dia wajib buat kerja dalam tamat. Dalam tamat perumahan ketengah, dalam tamat perumahan ketengah ni dia kena wajib buat kerja. Tapi kita sebagai ahli AJK kita rela bergabung tu maksudnya gini, bekerjasama. Bekerjasama maknanya kalau demo tak nak pikul, kita akan pikul sekali. Demo susah kita pun akan
susah juga. Pakat-pakat Mana tolong. pakat-pakat tolong. Kalau demo senang kita pun senang juga. Hantu hak kita naknya. Maknanya Okey, lepas tangan dia bukan kata. kata lepas tangan. Sebenarnya kita ni ahli-ahli KRT ni sebenarnya orang kata kalau tak sungguh pun pasal-pasal ni, tak perumahan ni, orang kata tak apa. Tapi disebabkan kecanaan kita orang semua ni, kita ambil tahu buat gitu. Kita ambil tahu. Yalah. Sebabnya kita nak orang kampung ni puas hati, ambil duduk dalam kampung ni tak sekekoh. Tak sebaloh. Tak sebaloh. Pak isu balon ni banyak benar dalam geruk perumahan ke tengah ni pasal luahan orang kampung. Jadi orang nak kata jom ulah gitu gini. Padahal kita sebagai ahli KRT je. Tapi kita orang nak kata bahagia ulasan. Orang tak saya dengar orang lain. Orang nak dengar kata ulasan. Sebab itulah kata naik jumpa YB. Okey. Kata naik jumpa YB pun ada isu juga. Isunya kata kita gila kuasa nak jadi Tok Ngulu. Ada ke patut? Dia orang semua kata dia. Ya. Allahu Akbar, kita kejut. Kita pergi jumpa YB, kita nak suruh latih sikit-sikit orang tu biar orang tu boleh masuk dengan penduduk masuk boleh orang kata kecak kira dengan penduduk perumahan Ketengah ni. Boleh orang kata supalah orang kampung ni letak Tok Ngulu ni tu maknanya Tok Ngulu ni ambil cana lah ke apa masalah orang kampung ni ambil tahu. Penduduk ni dia nak tahu je. Dia nak orang kampung Tok Ngulu cana ke dia. YB bagus. YB royak dia akan ambil tindakan seandainya orang bawah Tok Ngulu ada masalah di kampung ni. Misalnya orang dalam kesusahan, YB akan atas juga. Atas. Okey. Masalah orang kampung ada macam ibu tunggal. Kalau lah info dari Tok Ngulu, info daripada Tok Ngulu kata orang ni gini. Aku cakap lah YB, aku sayang gini. Dia pada bawah belakang. Maknanya lo ni isu lo ni nak ayaknya perumahan Ketengah ni banyak hak tergendala belakang dengan surah, dengan projek Allah. Jadi terkenal dah. Hak permit dulu tinggal dia. Jadi kita kena ambil tahu lah ni. Kita kena ambil tahu lah ni Tok Ngulu. Kena ambil tahu pasal isu dalam kampung. Okey, isu perumahan penduduk kampung merungu. Nak surah ni untuk kita nak pergi mari ni. Untuk anak-anak muda-muda ni kita nak ajak ni. Duduk tengah main ni kita panggil mari. Tu hak penting. Lepas tengok time poso-poso kamar-kamar kita kata. Itu dia kata nak buat masjid kata di kampung Ketengah kan. Dia buat projek masjid kan. Waktu suku dia. Waktu tak terlibat. Itu ada masjid tu ada tanah rizal untuk perumahan. Tapi belum dibuat lagi. Lepas tu dia penting lah ni penduduk nak surga dewe tamir pemain ni. Hak tu penting dulu. Hak masjid tu memang orang semua nak tapi bukan senang nak boleh dapat. Kita pehel. Kita orang kampung ni pehel. Tapi slow-slow lah pada bawah ni. Buatlah surah dulu. Nak patut tamir pemain ni untuk anak-anak. Dewe. Patut misalnya lah kita kata budak-budak ni kalau kita kata nakal yang budak-budak naik motor. Salah siapa sebenarnya? Buat sepok tak ada bola, tak ada tu, tak ada tempat mainnya, tak tamir, tak ada tempat aktiviti hok tak ada. Kadang-kadang kita nak menyalah ke kanak-kanak kadang-kadang ya, kan. Betul. Kadang-kadang kita nak kanak-kanak. Di pihak kanak-kanak tu sendiri mereka orang dia tak ada. Mereka sampai aktiviti dia dalam pagi. Tak ada tempat mainnya. Dalam pagi tempat mainnya dia. Betul tak Ustaz? Kita isu ni sebenarnya kita ni bukan kata berpolitik, bukan berpolitik. Kita ni isu nak mendamaikan tamai perumahan Ketengah dan nak
nak kata nak membangun. Nak membangun kereta ambil perumahan ke tengah ni atas ni. Nak biar ada aktiviti, nak biar ada orang kata nak terus kita nak tengok supaya tempat-tempat lain juga. Kita tengok tempat-tempat lain meriah. Kita tengok lah ni kampung kita ni luar rakyat, luar kampung ni dalam perumahan ke tengah ni dalam geruk tu macam-macam. Macam-macam luar. Nak ayatnya. Jadi lah ni kita naknya bukan nak gapo pun. Nak surah, nak tempat mainnya kat anak-anak. Nak produktuk mulu sana. Nak laku hak molek situ tu. Kata dia dalam program sekarang ni dia 400 lebih dia. Ramai. Maknanya dalam 400 lebih tu kita tak nafilah kata pelbagai fikiran mereka. Betul. Ni fikir lagu ni, ni fikir lagu ni, gitu kan. Maknanya kita tak nak sekat benda tu kata. Cuma sekarang ni kita nak cari satu solusi yang terbaik. Maknanya kita kena bagi pihak. Kita kena bagi pihak kepada para penduduk macam kat atas sekarang ni ada orang kecil pasal kata nombor tulang, jawatan tu apa kan. Dia orang ni tak tahu dia orang ni tak tahu bahawasanya kerja nak cari orang ni kena kata. Sebenarnya kita dengan anak-anak kita ni nak ada ni lagi ramai. Kita ada memang jaga anak, jaga kedai. Nak jaga kita baik uruskan hak tu lah sebenarnya. Tapi baik uruskan sebenarnya tu hak anak kita, hak penting-penting. Tapi sebab penduduk nak kita ulah, nak cana, nak juga kata. Dalam geruk tu kalau kata munah parti, maka punahlah parti demo. Tapi kalau kita memolek ke parti demo, maka molek lah dalam pertama tu. Sebab kita tak semua parti. Kita nak parti mana-mana pun molek belakang. Biar boleh pergi mari. Kita nak Allah, nak sebenarnya nak suruh membangun dengan nak suruh cana jaga orang perumahan ke tengah ni. Orang perumahan ke tengah ni lah. Orang kata lah, kalau orang kampung kata lapar kasih saya lah. Lapar kasih saya kutuk mulu ni. Sungguh kita kayak tu. Ayalah. Maknanya dia orang nak ngaji tu tahu nak ngaji siapa. Orang tak tahu nak luas siapa. Monggo YB pun bukan dia duduk situ. Siapa ke penduduk tu buat mana? Buat tak puas hati ke apa pasal tu mulu ke pasal tak ada tampil ni ke? Kita hak demo tu tuju puasa. Kata jadi kita tempat aduan kita. Jadi kontak aduan ni kita. Nak ayatnya. Tapi sebab kepercayaan demo. Sebab demo percaya kita demo. Boleh bersuara. Demo percaya kita. Jadi kita pun sini. Kata boleh pergi dengan YB. Jadi kita sebenarnya kita nak molek belakang. Nak molek belakang dari parti sana dari parti sini. Dua-dua parti kita nak comel belakang. Kita tak sini nak puduh hak tu, tak sini nak puduh hak ni. Semua comel belakang sebenarnya. Cuma nak kita nak uruskan pasal rumah ni, pasal tempat kita ni. Tempat kita ni orang kata tak abai sangat. Orang kata ginilah ibarat kalau jadi kak ayah yang satu ni orang kata glamour kali. Nak kena jadi kak ayah yang satu dulu barulah glamour. Orang kata barulah orang nak kata nak goni. Orang kata kena buat gila-gila dulu. Kata ibaratnya gitu. Biar jadi gila dulu. Dia jadi gila dulu baru nak cana. Tapi kita tak tahap gila lagi. Macam isu ni kata, macam isu sekarang kan. Pelajar-pelajar usia ni kan. Pelajar usia ni kan selepas berlaku. Biasanya kita orang kata. Selepas berlakunya kemalangan lah baru-baru nak cara jalan lah. Betul. Tak ada guna orang kata kan. Baru nak cak jalan lah, baru seronok berlaku lah. Lepas benda tu berlaku. Lagi tu seorang yang lumrah panggil lumrah lah keadaan sekarang ni. Setelah berlaku bencana kita tak asyik barulah nak ambil berat. Jadi kita tak asyik lah mencegah daripada tu. Betul. Kita kata cegah dulu sebelum tu. Kita tak asyik lah benda tu berlaku di kawasan Tamil. Kita kata nanti takut dia kata bapak dulu baru. Orang kata jadi kak ayah yang satu aku rasa pecah perak Tamil perumahan tengah ni. Moga orang tahu dah ni tani. Kita tak asyik gitu. Kita tak asyik. Kita nak berbicara dulu gapo-gapo. Kita nak bicara. Cari solusi yang betul. terbaik orang kata kan. Kita nak jaga keharmonian tu.
di antara penduduk kita. Lepas tu saya kata, orang sekarang ni sebelum ni lagi lah, orang saya ingat ya, mengurus apa duduk situ juga. Okey. Jadi sebelum ni lagi lah, pasal apa, orang tu pasal apa. Hak tu siapa tu? Okey. Dekat rumah dekat lagi. Kata buka ni sikit kan. Ya. Okey. Dia orang sendiri ngadu dalam tu. Okey. Dalam WhatsApp bang. Okey. Jadi kita faham lah situasi dia. Sebab kita tak duduk kat tu kata kan. Kalau kita duduk tempat dia lah sebagai contoh. Apa perasaan kita kata. Setiap hari buka pintu wang bang sapu. Bangun pagi wang bang sapu. Kan? Kita faham keadaan dia tu. Jadi orang tak rasa lama sebelum ni untuk menulis sebelum ni lagi. Orang panggil orang ada buat aduan untuk cari solusi untuk tempat sapuh tu. Jadi lagu mana komen kata? Okey. Sekarang ni kita buat mesyuarat. Hari tu kita buat mesyuarat dah. Mesyuarat KRT bersama dengan pegawai perpaduan. Okey, kita buat buka isu ni. Kita buka isu tu siapa? Tu siapa kita buka pertama kali? Okey, kita buka isu tu siapa? Kita buka isu belakang. Banyak-banyak minta maaf banyak-banyak kepada anda semua kerana video ni terlalu panjang jadi Ustaz terpaksa potong dua. Jadi ini untuk siri pertama, insya-Allah video akan datang. Kita akan upload untuk siri yang kedua. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sudi menonton untuk video kali ini. Insya-Allah kita akan buat yang terbaik. Assalamualaikum.